Shalom Bapa Ibu, saudara-saudari, selamat datang ke channel Pemuridan Asas Iman Kristian. Nama saya Marcus. Sebelum kita menghabiskan 15-20 minit dengan topik perbincangan kita pada kali ini iaitu kehidupan setelah kematian, syurga dan neraka, marilah kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah mempertemukan kami di channel ini ya Bapa. Ianya bukan satu kebetulan ya Tuhan. Kami berdoa mohon pengurapan dan pimpinan Roh Kudus-Mu untuk mengajar kami Tuhan agar kami lebih memahami firman-Mu Tuhan, kehendak-Mu dalam hidup kami agar iman kami terus berbuah, berakar dan bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah pun berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat datang sekali lagi Bapa Ibu. Topik akan kita bincangkan lebih kurang 15 ke 20 minit pada kali ini adalah kehidupan setelah kematian, syurga dan neraka. Pengenalan, setiap manusia seperti yang kita ketahui adalah akan mengalami kematian fizikal ya, kerana apabila dosa sudah menjalar dalam kehidupan manusia melalui manusia yang pertama iaitu Adam dan Hawa, maka upah dosa adalah maut ya, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam buku ataupun suratnya kepada jemaat di Roma ya. Jadi bila manusia sudah jatuh ke dalam dosa, cengkaman dosa sudah masuk ke dalam manusia dan keturunan-keturunan Adam dan Hawa iaitu anda dan saya, maka upah dosa adalah kematian fizikal. Tetapi setelah kematian fizikal ya, ada lagi kehidupan iaitu kehidupan setelah kematian. Dan di sinilah kita akan dihakimi, iaitu syurga bagi orang yang percaya dan mempertahankan imannya sampai akhir, dan perpisahan yang kekal, iaitu neraka bagi mereka yang menolak Tuhan Yesus kerana mereka telah mati di dalam dosa mereka. Dan jalan keselamatan iaitu untuk menikmati hidup yang kekal bersama Allah di syurga adalah ditentukan oleh iman kepada Yesus Kristus. Seperti ayat yang terkenal di dalam Alkitab iaitu Yohanes 3:16. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengurniakan anak yang tunggal agar siapa yang percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus dan karyanya di kayu salib, maka ia akan diselamatkan. Ibrani 9:27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali sahaja, iaitu mati secara fizikal ya. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi kita akan dihakimi, berdiri di hadapan takhta Kristus ya, untuk mendapat ganjaran kita. Kita lihat dulu syurga. Syurga, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan ya. Seperti dalam Wahyu 21 ayat 14, dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Jadi syurga adalah tempat kemuliaan dan kebahagiaan yang kekal. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada kesedihan. Semua kesan-kesan dan implikasi dosa, kematian, ya, kehancuran, kesulitan, kerumitan tidak akan ada lagi. Maksudnya hubungan kita dipulihkan seperti Adam dan Hawa pada mula-mulanya sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Di syurga adalah tempat kemuliaan dan kebahagiaan kekal di mana Allah sendiri tinggal bersama-sama dengan umatnya, di mana kita orang-orang yang percaya, yang setia sampai akhir ya, akan hidup rukun, aman, damai di syurga, memuji dan memuliakan Allah. Jadi syurga ini bukan tempat kita melampiaskan hawa nafsu kita ataupun kita berseronok pesta pora ya, dan sebagainya. Sebab Tuhan Yesus juga mengatakan bahawa bila di syurga tidak ada kahwin dan dikahwinkan ya, maksudnya kita bukan hidup di dalam daging dan memenuhi kehendak daging kita, tetapi kita hidup menurut roh ya. Jadi Yesaya 25 ayat 8, tidak ada penderitaan, kesakitan atau kematian di syurga. Maksudnya syurga ini adalah tempat yang kekal, tempat yang aman, damai, rukun ya. Kalau kita mengkaji Alkitab dengan lebih teliti lagi, ada deskripsi fizikal tentang syurga. Setiap orang yang percaya akan diberi rumahnya masing-masing ya, ataupun mahligainya masing-masing.
Dan yang kedua, jalan-jalan di syurga dibuat daripada emas, ya. Dan pintu syurga, gate-nya itu dibuat daripada mutiara. Ini adalah antara deskripsi fizikal tentang syurga. Maksudnya syurga ini dipendekkan tempat yang begitu indah sekali, tempat yang begitu aman, damai, rukun sekali, di mana Allah hidup bersama-sama dengan umatnya yang mencintai dan mengasihinya, dan kita memuji Allah siang dan malam sampai selama-lamanya. Ini yang dikatakan oleh Alkitab tentang syurga. Jadi siapakah yang akan menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah di syurga? Iaitu mereka yang percaya dan menerima karya Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, seperti kata Yesus kepadanya, ya, kepada orang yang bertanya kepadanya, Yesuslah jalan menuju ke syurga. Dia adalah kebenaran menuju ke syurga, dan dia adalah kehidupan yang kekal. Ya. Bukan Yesus menunjukkan kehidupan kekal, tapi Yesus sendiri adalah kehidupan yang kekal. Maksudnya, kalau kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka kita menerima hidup yang kekal. Ya. Kita lihat macam mana Tuhan Yesus bangkit daripada kematian. Ya. Jadi dia adalah hidup yang kekal. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Maksudnya tidak menerima karya penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang kedua adalah mereka yang hidup dalam iman dan kebenaran, iaitu mereka yang percaya pada Tuhan Yesus, ya, yang menyerahkan hidup mereka dipimpin oleh iman mereka di dalam Tuhan Yesus, ya, dan juga mereka yang hidup menurut kehendaknya, menurut firman-firmannya, iaitu mereka yang menjauhi dosa dan segala kesalahan, ya. Dan juga apabila kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, ya, dan memelihara iman kita sampai akhir, maka nama kita akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Ini menurut Rasul Yohanes, ya, dalam kitabnya iaitu Wahyu 20 ayat 19. Asas keselamatan kita, saudara-saudari, ibu bapa sekalian, ya, adalah bukannya daripada perbuatan. Ya, sebab perbuatan tidak dapat menghapus dosa. Kita diselamatkan kerana iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Sebab keselamatan ini adalah satu anugerah. Dia bukannya satu upah. Ya, maksudnya kita berbuat baik, kita mengumpul pahala, ya, dan kemudian kita akan ditimbang, ya. Kebaikan kita mengatasi dosa kita, maka kita masuk syurga, ya. Kalau kebaikan kita tidak cukup, dosa melebihi kebaikan kita, kita akan dilontarkan ke neraka. Bukan begitu, menurut Alkitab. Menurut Alkitab, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anugerah ini adalah percuma-cuma, ya. Jadi bila kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita meninggalkan segala dosa kita, ya, kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kekudusan, kita menghasilkan buah-buah roh. Jadi perbuatan baik ini adalah hasil transformasi kita yang percaya. Bukan kita berbuat baik untuk masuk syurga, tapi perbuatan baik kita itu adalah kerana kita sudah diperbaharui di dalam Tuhan Yesus, ya. Ini menurut Alkitab asas keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Neraka pula, neraka adalah hukuman yang kekal bagi mereka yang menolak Tuhan. Kenapa mereka dihukum? Kerana mereka mati di dalam dosa mereka. Ya, kerana mereka dosanya tidak diampuni. Kita perlu ingat saudara-saudari, bapa ibu, bahawa Allah itu kudus, ya. Jadi Allah tidak berkompromi dengan dosa, ya. Jadi apabila seseorang itu tidak menerima karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, ya, dosanya tidak dicuci oleh darah Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi apabila dia meninggal dunia, maka dia mati di dalam dosanya, maka dia akan terpisah daripada Allah untuk selama-lamanya. Jadi inilah yang dinamakan sebagai neraka. Neraka adalah tempat hukuman yang kekal. Kita lihat kisah Lazarus, ya, dan orang kaya itu, di mana Lazarus berada di syurga dan orang kaya itu berada di neraka, ya, kita lihat, ya. Jadi ini perbezaannya.
Dan neraka ini adalah terbalik daripada syurga, dipenuhi dengan penderitaan dan keterpisahan daripada dosa, daripada Tuhan. Kerana orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, tidak menerima karya Tuhan Yesus, maka mereka mati dalam dosa mereka. Ya. Dan neraka ini sebenarnya bukan kehendak Tuhan, tetapi manusia yang menolak Kristus. Ya. Manusia yang menolak Kristus kerana kedegilan hatinya, ya, enggan percaya kepada karya Tuhan Yesus di kayu salib. Seperti dalam buku Yehezkiel 33 ayat 11. Matius 25 ayat 41, ya. Lalu ia di sini Tuhan Yesus, ya, ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ini waktu perumpamaan Tuhan Yesus menghakimi, ya, manusia. Jadi sebelah kanannya adalah kambing domba, orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus kata, syabas, masuklah dalam kerajaanku. Sebelah kiri adalah kambing. Kambing ini adalah simbol pada orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus kata pada mereka, nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Kenapa terkutuk? Sebab mereka mati dalam dosa mereka ke dalam api yang kekal yang telah disediakan iblis untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, ini maksudnya neraka. Jadi seperti yang dikatakan tadi, siapakah yang akan masuk ke dalam neraka dan terpisah daripada Allah selama-lamanya adalah mereka yang menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maksudnya mereka menolak karya Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kerana itu mereka menolak satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran dan satu-satunya kehidupan. Jadi mereka akan mati di dalam dosa dan kesalahan mereka, ya. Mereka yang hidup di dalam dosa, terus-menerus hidup di dalam dosa tanpa pertobatan dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan kerana itu nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 15. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan dihukum. Dihukum maksudnya terpisah daripada Allah di dalam neraka. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum sebab ia tidak percaya kepada anak tunggal Allah. Jadi ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, ya, bahawa siapa yang tidak percaya kepadanya akan jatuh dalam hukuman yang kekal, ya, iaitu neraka. Setelah kematian, setiap orang akan dihakimi oleh Tuhan seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya 2 Korintus 5 ayat 10. Orang-orang yang percaya seperti kita, ya, kita akan dihakimi bukan untuk ditentukan masuk neraka atau syurga sebab kita sudah diselamatkan kerana kita percaya kepada karya penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Tetapi kita akan dihakimi, ya, untuk menerima upah berdasarkan perbuatan kita, ya. Contohnya pelayanan-pelayanan kita di gereja, ya. Kesetiaan kita kepada Allah, ya, ketaatan kita menjauhi dosa, kita membantu orang lain berbuat baik. Jadi kita akan menerima upah. Tapi ini bukannya untuk menentukan kita masuk syurga atau neraka. Sebab bila kita percaya pada Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahawa kita dapat hidup yang kekal bersama Allah di syurga. Cuma sekarang ini upahnya itu, ganjarannya itu adalah atas kesetiaan kita, perbuatan baik kita, ya, pelayanan kita dan sebagainya. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ya, bahawa setiap pelayanan perbuatan baik itu tidak akan terlepas pandang oleh Allah, akan diberi ganjaran. Jadi kita sudah selamat, cuma kita menerima ganjaran bila kita berhadapan dengan Tuhan Yesus. Tetapi malangnya orang yang tidak percaya akan menghadapi hukuman yang kekal, ya, iaitu dilontarkan ke dalam api neraka. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Semua manusia tidak terkecuali, ya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, ya, baik ataupun jahat. Jadi orang percaya seperti kita, dosa kita sudah diampuni, dicuci oleh Tuhan Yesus. Jadi kita menerima ganjaran atas upah kita, ya. Upah kita atas perbuatan baik kita, pelayanan kita, kesetiaan kita, ya. Tetapi orang yang mati dalam dosa
mereka akan dihakimi, ya, kerana mereka mati dalam dosanya, maka mereka akan terpisah daripada Allah selama-lamanya, ya. Maka kesempatan untuk bertaubat dan menerima keselamatan, kita perlu ingat bahawa Allah begitu kasih sekali kepada manusia. Jadi dia tidak ingin manusia ini untuk mati di dalam dosa mereka. Jadi Allah akan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk bertaubat. Sama ada mendengar Injil secara terus melalui media-media sosial, ya, dan sebagainya. Ya, yang kedua adalah kita perlu ingat bahawa hanya dalam Tuhan Yesus sahaja ada keselamatan. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang dapat menyelamatkan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 4:12. Dan keselamatan adalah sekarang, bukannya nanti. Jadi kalau anda menemui channel ini, anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, hari ini, ketika ini dan saat inilah peluang anda. Sebab saya percaya bukan kebetulan anda berjumpa dengan saya dalam channel ini, tapi ini adalah karya penyelamatan Allah untuk anda kerana Allah begitu mengasihi anda dan ingin anda bersama dengannya sebagai keluarganya. 2 Korintus 6 ayat 2 mengatakan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Amin. Amin. Ya. Hidup dengan fokus kepada kehidupan kekal. Kerana kita masih lagi hidup di dalam dunia ini, dunia yang fana, ya, maka kita perlu menetapkan mata rohani kita kepada kehidupan yang kekal. Maksudnya kita walaupun hidup di dalam tubuh yang akan mati ini, ya, walaupun hidup dalam dunia yang fana ini, tapi pandangan kita, fokus kita, tumpuan kita perlulah kepada kehidupan yang kekal. Sebab semua di sekeliling kita ni, baik buruk, segala kemewahan, kesenangan, kenyamanan, ya, ataupun kesusahan, kesukaran, semuanya sementara. Jadi kita perlu fokus kepada hidup yang kekal. Jadi macam mana fokus pada hidup yang kekal? Hidup dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Dan juga berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Jadi sebab itulah kita sebagai orang percaya perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari, perlu berdoa. Ya, kita berdoa, doa adalah nafas rohani. Kita selalu berdoa dekat dengan Tuhan, iman kita semakin teguh, berakar dan berbuah. Dan bila kita mengkaji firman Tuhan, kita tahu janji-janji Tuhan dan kita boleh berpegang pada janji-janji tersebut. Ini maksudnya, ya. Dan mengutamakan kerajaan Allah dalam segala hal, maksudnya kita hidup tidak lagi dibimbing oleh daging kita. Tidak dibimbing oleh duniawi, ya, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Macam mana itu? Ya, maksudnya sebelum kita melakukan sesuatu perkara atau membuat sesuatu keputusan, kita sentiasa berdoa, menyerahkan kepada Tuhan dan mohon pimpinan Roh Kudus. Itu maksudnya mengutamakan kerajaan Allah, bukan mengutamakan hawa nafsu, kepentingan kita sendiri, egois kita sendiri. Dan yang ketiga, tetap memelihara iman kita walaupun di sebalik pencubaan, godaan, ya, kejian, ya, dicaci maki, diolok, dipukul, ya, tetap setia bertahan. Sebab janji Tuhan Yesus sendiri, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, sampai akhirnya akan selamat. Ini juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, kita lihat anak murid Yesus ke-12, ya. Yudas mati membunuh diri, Yohanes mati tua, yang lainnya semua mati dibunuh dengan begitu kejam. Tetapi mereka tetap setia dan bertahan sampai akhirnya. Kesimpulannya, saudara-saudari, Bapa Ibu, syurga, kehidupan yang kekal, ya, bersama dengan kemuliaan Allah, menjadi keluarga besar Allah, adalah bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Bukan melalui perbuatan, bukan melalui amalan baik, ya, bukan melalui perkara-perkara yang lain. Dan mereka yang mati di dalam dosa mereka, ya, akan terpisah dengan Allah selama-lamanya di dalam neraka. Jadi setiap orang harus memilih di mana dia akan menghabiskan kekekalan. Kita masing-masing akan bertanggungjawab ke atas diri kita sendiri, bukannya orang lain. Ya. Seperti kata Ulangan 30 ayat 19,
Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, engkau baik pun keturunanmu. Ya, maksudnya Allah beringinkan semua kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada kali ini, untuk saudara-saudari, bapa ibu yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahawa Allah Bapa begitu mengasihi anda. Ya, jadi saya membawa anda mengikuti saya dalam doa ini. Ya, Bapa di syurga, saya bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Saya mengaku saya orang yang berdosa. Ampunilah segala dosa saya Tuhan. Saya bertaubat daripada dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib bagi dosa saya Tuhan. Saya percaya dia telah dibangkitkan pada hari ketiga mengalahkan maut Tuhan. Dan kini duduk di sebelah kanan Allah dan telah memberikan Roh Kudusnya kepada orang-orang yang percaya. Pada hari ini, ketika dan saat ini ya Tuhan, saya menjemput Engkau, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, menjadi Tuhan saya Tuhan. Pimpinlah hidup saya Tuhan, biarlah iman saya terus bertumbuh dan berakar di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Malaikat-malaikat di syurga bergembira kerana satu lagi anaknya yang sesat telah kembali ke pangkuan Bapa. Haleluya. Jikalau anda baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lakukan 3 perkara ini. Yang pertama, dapatkan Alkitab ataupun Bible, ya. Dan mulalah mengkaji, membaca firman Tuhan setiap hari. Cadangan saya mulakan daripada Injil Markus untuk mengetahui tentang karya pelayanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di dunia ini. Yang kedua, bacalah buku Mazmur yang mengajar tentang doa-doa, puji-pujian. Ya. Dan yang ketiga, bacalah buku Amsal untuk belajar hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan kita sehari-harian. Itu yang pertama. Yang kedua, mintalah pimpinan Roh Kudus untuk anda pergi ke gereja. Ya, bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Dan yang ketiga, apabila anda telah bersedia, mintalah diri anda dibaptis sebagai bukti kesaksian iman anda. Jadi puji Tuhan, sampai kita jumpa lagi dalam topik yang lain. Teruskan kekal teguh di dalam iman bersama Kristus. Kasihanilah Allah dan kasihanilah manusia. Shalom, Tuhan berkati.